Hey! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada korang semua, orang-orang Pahang, orang-orang jengka. Jengka 1 sampai jengka 25. 25 hari bulan ni. Saya nak turun ke sana. Tahun ni juga 2025. Nak tahu saya buat apa? Saya nak bagi korang emas. Emas. Nak tak? Nak? Kau sama? Wah, steady lah bang. Saya macam mana tengok lah bang. Tapi kat mana Kau ingat aku minat kau? Tapi betul lah bang. Kat mana saya pernah jumpa abang Kat mana? Kat ni lah, kat Mutiara lah. Mutiara? Ya. Kau tahu tak Mutiara kat mana? Tak tahu. Tak tahu? Kita nak buka cawangan ketiga lah. Jengka bang. Jengka. Abang memang steady bang. Ya, memang kita buka jengka bang. Abang pernah duduk jengka ke macam mana? Tak. Abang pernah menjangka di jengka. Menjangka kat jengka? Ya. Itu yang sepastinya bang. Sepastinya. Saya dah dengar dah suara abang pasal nak bagi mas tu. Saya terus datang bang. Awak sangat kau datang ni? Tak, saya tengah makan kat kedai mamak tu. Saya dengar suara abang nak bagi mas tu. Saya berlari datang sini. Kalau macam tu, ya, kau jalan dululah. 25 hari bulan ni. Jangan jalan dulu. Kita jalan sekali bang. Boleh juga. Okey guys, kalau korang nak tahu, pada 25 hari bulan Oktober ni nanti, betul, cawangan ketiga kedai mas Sri Semantan bang. Sri Semantan. Yes, akan buka di Jengka. Kalau orang-orang Jengka nak emas, cincin, gelang ke apa, cabutan bertuah, mari datang. Jumpa Abang Yasin. Yeah. Apa-apa pun, kita akan berjumpa di sana. Betul kan bang? Betul. Saya nak tanya abang. Ya. Bukan ni bukan baju komando? Come on lah. Awak tengok ni. Pi ya bang. Apa tu? Nombor. Tak ada nombor pun. Sini. 47 lah bang. Nombor abang 47. Ya. Ya. Pi tahu? Pi parking lah. Pelakon, penyanyi, pelawak, penyamun, penyangga.